Okay, kepada ibu bapa yang ada anak-anak 3, anak-anak berapa? 0 hingga 12 tahun lah kot. Boleh sebentar lagi kami akan bincangkan satu topik berkenaan dengan parenting. Boleh dengar perbualan kami lah, perbincangan kami. Bismillah. Untuk para pengunjung yang ada anak berumur 3 hingga 12 tahun, boleh singgah di Reruai Aras Mega. Kita ada bahagian di sebelah kiri saya. Kita ada apps yang kita bangunkan khas, which is Kids Digital Activity. So boleh bagi anak try, nak explore kita punya apps. Kita baru buat. Kira ni first event kita. So jemput datang singgah, and hari ni last promo. Harga lifetime ya, RM59.90 je. Habis pesta buku kita ada lagi tak? Tak ada. Sebab itu pun first time. Kita pun tak terfikir nak keluarkan harga tu. Nak introduce harga tu. Kalau tak setiap bulan RM10. Lebih kurang kan? Setiap tahun RM30. Tapi hari ni kita buat lifetime RM59.90 sahaja. And aktiviti tu pun akan sentiasa ada penambahan lah, insyaAllah. Apa yang menarik tentang aktiviti ni? Dia tanya. Apa yang menarik tentang aktiviti ni? Aktiviti dalam story time. Dalam story time yang menariknya sebab kita tak ada elemen game. So kita tak pakai data. So kita tak consume data lah. Boleh main secara offline. And also bila mana ciri-ciri yang ada tu, kita buat non-addictive punya activities lah. Kita nak avoid overstimulation pada kanak-kanak. Dan aktiviti yang kita lakukan juga, develop juga sebenarnya dibuat untuk budak-budak main secara exploration agak lah. Jadi dia tak ada macam yang Putri sebutkan tadi, tak ada gamification punya elemen. Tak ada gamification punya elemen. Sebab kalau kita perasan, aktiviti ataupun apps yang ada gamification element yang buat budak lagi addictive, lagi nak stay lama. Hence kita dalam story time ni kita tak ada elemen-elemen tu. Dan konten-konten kita juga dibuat di Malaysia, in-house 100%. Betul. So dia tak perlu nak risaukan ada konten-konten yang berunsur LGBT berunsur barat, apa semua tak adalah. Betul. Kita jagalah semua tu, dan 100% by Muslim. Kita semua Malaysia, semua Melayu, semua Islam. And also kita ada psikologis kan? Kita ada psikologis, dan psikologis kita bersama saya hari ini akan bincangkan topik gentle parenting. So untuk para pengunjung, mungkin kalau bukan ibu bapa sekalipun, cikgu, play school teacher, yang ada anak saudara yang dah biasa dengar topik gentle parenting ni apa kan. So boleh stop sekejap, boleh dengar. Tapi kalau nak dengar lama, kita boleh bagi kerusi. Kalau nak stop, lepas tu nak tengok story time dekat sebelah kiri saya, boleh juga. Kita ada team yang akan explain in detail, tunjuklah apa story time tu sebenarnya. Dan boleh tanyakan soalan juga. Dan so Putri nanti akan jawabkan lah. Kita sama-sama jawab lah. Saya boleh jawab setakat sebagai ayah je lah. Boleh. So insyaAllah kalau ada para pengunjung dekat sini yang nak tanya soalan berkaitan perkembangan kanak-kanak, nak tanya pasal parenting, nak tanya apa-apa isu psikologi, so insyaAllah saya akan ada dekat sini sampai malam. Untuk talk hari ni saya akan sampai pukul 1, 1:30 macam tu mungkin. So boleh stop, boleh tanya secara fizikal dekat sini. Kalau nak tengok live, kalau rasa dah jauh tak dengar, nak buka live, nak tengok recording, kita ada recording juga. Kat mana recording kita? Kita ada dekat YouTube, Jom Storytime. YouTube, Jom Storytime. Alright, okay lagi? Dan juga TikTok Putri. TikTok saya, Puteri Azhar. Dan juga Instagram Jom Storytime. Instagram Jom Storytime. So boleh follow lah sambil-sambil jalan tu. Kalau line okey, boleh search, boleh follow dulu. Kalau nak tahu apa itu Storytime. Alright? Okay. So kita boleh start ke? Bolehlah kita mulakan. So hari ni kita akan bincangkan topik tentang gentle parenting, dan dia selalu
dia ada negative connotation lah dengan word gentle parenting tu kan. So kita akan bincangkan sikit hari ni salah faham tentangnya dan apa sebenarnya yang boleh ibu bapa lakukan. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Zul Fadli, Head of Product untuk Storytime dan juga CEO Aras Mega. Okay, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Puteri Azhar. Saya psikologis perkembangan. So saya learning psychologist and also the learning designer and consultant behind this app Storytime ni. Alright. Okay. So kita boleh start lah kot kan? Mungkin kita boleh mula dengan apa sebenarnya gentle parenting tu. Gentle parenting. Rasa-rasanya common tak perkataan gentle parenting tu. Mungkin parents yang kat sini yang datang pesta buku hari ni, specifically dekat Aras 3 hari ni, rasa-rasanya kalau gentle parenting ni, benda yang cross to mind tu apa? Kalau saya, kalau just based on perkataan tu je, maksudnya kita gentle lah, berlembut dengan anak. Gentle kan? Kena gentle lah macam tu. Kena gentle. So bila kata kena gentle, kena berlembut. Kena, saya biasa dengar orang kata, kena apa? Macam ikut barat kan? Macam, okay, it's okay mommy, it's okay dear, mommy gonna help you. Macam orang selalu ingat gentle tu macam tu je. Tapi apa sebenarnya gentle? Gentle ni bila mana ibu ayah ni, dia tahu ada clear and consistent boundaries tu dulu. Dia bukan gentle pada komunikasi sahaja, tapi kita tak clear dengan boundaries and kita tak konsisten dengan boundaries. So dia yang penting boundaries perlu ada. Yang pertamanya bila mana kita nak apply gentle parenting, bila ada boundaries, barulah kita kena clear apa boundaries kita. Maksudnya clear macam mana? Okay, kalau kata, okay, Cik Zul, dalam family Cik Zul sekali dengan 4 hero kan? Okay. Boundaries tu macam mana? How do you apply the boundaries itself? Dia pertama sekali macam saya tengok kelakuan tu adakah dia memudaratkan, bahaya, okay, ataupun dia ada macam nak menyakiti adik-beradik dia ke, macam tu lah. So itu dari sudut fizikal lah. Okay, mungkin boleh spesifik sikit boundaries. Contoh, kalau dia dah mula apa, menggigit, macam tu. Menggigit, ada tak? Baling barang. Rosakkan barang. Okay. Macam kami, saya rasa menjerit still okay lagi. Melainkan menjerit tu dah keluar. Sebab bila dah masuk sekolah rendah, dia dah mula belajar perkataan-perkataan bad words tu lah. Faham. Jadi boundariesnya macam kami, kalau dia dah masuk kepada bad words tu, itu the boundaries lah. Selagi mana dia menjerit, selagi mana dia ni, kita cuba tenangkan lagi lah macam. Okay. So boundaries kat sini, kalau untuk family Encik Zul sendiri, bila mana anak dah mula memukul, jangan sampai tahap tu. Dia nak marah boleh, tapi kalau kata marah dah sampai memukul, baling barang, menggigit, mengeluarkan kata-kata bad words, hence kita akan bertindak. Okay, so bila mana macam mana kita nak apply gentle parenting bila dah ada boundaries tu sendiri kan? Macam how do it, practice wise dia macam mana kan? So bila you clear dengan boundaries tu and you consistent, maksudnya bukannya bila hari ni anak mula baling barang, hari ni you marah, abang tak boleh baling barang, macam kita cakap dengan dia, tapi esok bila dia baling barang kita macam baling, malas dah nak tegur. Kalau macam tu, maksudnya dia tak konsisten. Betul. Dia akan buatkan budak tu macam kalau anak saya lah, dia akan jadi hari tu boleh je baling. Betul. Budak ni dia kena kebiasaan, dia kena ada satu rutin, dia kena clear. Sebab budak lagi-lagi kalau kata bawah 6 tahun, dia punya brain tu belum lagi boleh faham konsep, dia boleh faham. So dia tengok kebiasaannya. Okay. So bila kita clear dengan boundaries, kita dah konsisten, so kita akan set up. Contoh kata bila dia dah mula tingkah laku dia sampai meludah ke, dia baling barang, kita kena sentiasa stop. Be it dalam keadaan kita tengah penat sekalipun, macam mana keadaan kita, bila dia dah terlepas pada behavior yang kita dah letak, hence kita kena bertindak. Tapi dalam cara parenting, kalau gentle parenting ni,
parents dengan anak ni dia akan duduk sama level. Macam sebab tu kalau kita tengok macam orang barat kan, kalau biasa saya kalau sebut gentle parenting ni, saya selalu dapat respon daripada parents, itu Mak Saleh je boleh buat, kita ni orang Melayu. Dia punya respon tu, kita ni orang Melayu, tak adanya nak macam tu. Kita tak boleh. Tapi bukanlah kata tak boleh, maksudnya still duduk sama dengan anak. Macam awak marah ke? Awak marah. Mama nampak awak marah, awak baling barang. Macam kita akan duduk sama dengan budak. Awak nak apa? Kita akan sama level to the extent lah. Tapi benda ni, ingat, dia tak one size fit all tau dekat semua family. Tapi ini generally-nya lah. Okay? So hence, that is gentle parenting. Dia macam tadi, clear, consistent boundaries, and dia parents dengan anak ni sama-sama. Sama level. Macam tu. Consistent tu juga bukan pada apa yang kita kata boleh tak boleh tu, tapi across adik-beradik dia juga. Dengan adik-beradik pun kena sama. Betul. So dia tak boleh macam anak pertama, oh ni boleh, ni tak boleh. Yang anak kedua lain pula, dia boleh syarat-syarat dia. So abang boleh baling, adik tak boleh baling barang. Tak boleh juga macam tu. Sebab tu dia kata kena clear and consistent boundaries tu dulu. Cuma mungkin tricky sikit kalau anak masih kecil. So ada yang umur 2 tahun, ada yang umur dah 9 tahun, macam kes saya lah. 3 nak masuk 3 tahun dengan dah 9 tahun. So dia punya karakter kanak-kanak tu masih, anak tu masih berbeza lagi lah. Betul. Kan. Sebab umur 3 tahun dia tak faham lagi. So macam anak kami pun dia suka meludah. So kita mungkin cara kita handle tu mungkin sedikit berbeza lah. Kalau umur 9 tahun masih nak meludah, dan mungkin respon tu berbeza sikit dengan yang 3 tahun. Betul. So itulah nak kata, in generally gentle parenting tu macam tu. Bukannya macam membiarkan anak buat apa sahaja without ada boundaries. Sebab apa? Kita kan gentle parenting. Buatlah, nak buat apa? Nak main sana, mainlah, buatlah. Bukan macam tu. Dia bukan bagi autonomi lah kepada bukan. anak. Kalau you gentle parenting tapi you tak ada boundaries pun, you salah. That is not gentle. That might be neglectful punya parenting style lah. So tadi Putri ada sebut pasal ada masa parenting, maksudnya adakah setiap masa kita kena macam tu? Maksudnya kita dah penat, tapi kita tersilap sebab kita semua manusia kan. Ada masa kita cuba untuk nak meraihkan anak-anak. Okay, dia emosi dia tak okay, kita cuba nak jadi the bigger person, raihkan mereka apa semua. Tapi ada masa tu kita pun penat. Betul. So apa, mungkin terlepas masa tu kita marah, kita tengking ke apa ke, buat benda yang sepatutnya kita tak buat, mungkin terpukul. So apa pula yang parents boleh buat ketika itu? Okay. First mungkin tadi, is it 24 hours, 24/7 kita kena gentle parenting kan? Saya rasa tu satu. Dan kemudian saya rasa soalan dia macam apa pula kita boleh buat? Kalau kata tak gentle parenting, kita boleh buat apa? Alright. Okay, so ada tak sini pelajar graduasi psikologi ke, diploma ke, degree ke, master ke, PhD? Saya rasa mungkin ada lah di kalangan sini yang belajar psikologi, yang early childhood education kan. So mungkin anda dah familiar dengan parenting style. Kalau saya sebut parenting style, kalau ada yang tahu parenting style tu apa, mungkin boleh share dengan saya dekat sini lah. Biasa parenting style ni kita terbahagi kepada 4. Okay. Kalau tadi gentle parenting, gentle parenting satu kes lah. Tapi kalau in general yang kita selalu belajar, kalau buka buku psikologi tu dia ada keluar authoritarian, authoritative, permissive sama dengan indulgent, indulge lah. Satu lagi neglectful. So kita ada 4 parenting style lah. So kalau nak kata apa 4 ni, saya just kupas in general. Kalau kita kata authoritarian ni bila mana parents ni yang parents yang berkuasa terhadap anak tanpa mengambil kira apa anak nak. Dia macam tak ada. Tak nak dengar apa awak cakap. Mandi sekarang, tak ada buku? No. Dia terus marah macam tu. Macam biasa tak dengar suara dia. Itu biasalah tu. Dia being authoritarian, dia tak ambil kira ataupun dia tak tanya dulu anak tu apa anak tu nak. Macam you terus jump. Contoh,
Macam mana you being macam tak ada. Memang you tak nak dengar langsung lah apa anak punya point of view. Itu authoritarian lah. Maksudnya kalau dari macam dari sudut pandang psikologinya tak elok lah. Maksudnya kalau authoritarian ni macam anak tu akan takut dengan parent. Sebab parent yang control everything. Macam mak ayah tak tanya pun aku. Semua keputusan dekat mak ayah. Okay, satu lagi kita ada apa? Authoritative. Lebih kurang kan namanya. Tapi berbeza. Sangat totally different. Which is bila authoritative, parents still macam take over benda tu. Tapi parents still dengar cakap anak. Dia still tanya pendapat anak. Oh, ibu nampak awak macam suka ni. Awak suka ni ke? Oh, tapi tak boleh. Kita tengah tak ada duit sekarang ni. Duit kita tak cukup. Kita ada banyak ni je. So macam mana? Kita ambil kira. Tapi kita dah ada decision tu. Kita ada final say lah kat situ. So tapi kita macam boleh negotiate dengan dia. So kita masih lagi kita mengambil kira. Macam kalau tadi kita tak mengambil kira langsung tentang apa yang anak tu perlukan. Tapi kalau authoritative, dia mengambil kira aspek anak tu juga. Okey. Tapi mungkin pada kontrolnya mungkin keputusan masih pada parent. Tapi macam mana parent control that situation, benda tu tak nampak macam 100% pada parent. Tapi bukan kita gaslighting dia tau. Kita still macam kita tak ada. Tak ada. Macam kalau kita gaslighting dia pun salah juga. Macam gaslight ni maksudnya macam aku ni mak kau. Kau kena dengar cakap aku ni bapak kau. Bukan macam tu. So macam kalau kau tak dengar kau macam ni. Itu authoritarian. Itu dah macam authoritarian lah. Sebab you macam being powerful totally kan. Macam 100% on you. Tapi bila kata authoritative tak. Dia benda tu tak ada. Dia macam bukanlah kata tak ada. Dia macam mendengar pada pendapat anak juga. Dan mungkin juga bila jadi authoritative ni, kadang-kadang kita tak nampak sudut pandang anak tu. Tapi bila anak tu explain, kita macam betul. Kita boleh agree kita boleh jugalah. dengar. Tapi kalau authoritarian dia tak akan dengar. Tak ada dengar. Kau kecil lagi. Macam tak payah budak kecil tak tahu apa macam tu kan. Itu kalau authoritarian lah. Okay, lagi satu. Yang kedua, yang ketiga, kita ada apa? Indulge, permissive. Maksudnya kat sini kita pampered anak tu. Nak apa? Nak makan Kinder Joy. Beli Kinder Joy. Esok nak juga. Ambil. Suka ambil. Mami belikan. Kita memberi. Tanpa mengenalkan anak tu boundaries, kita penuhi apa yang anak nak. Nak iPad? Esok kita beli iPad mungkin dia mampulah. Dia boleh dia fulfill semua keinginan anak. Walaupun keinginan anak tu sebenarnya memudaratkan. Ini macam anak Ustaz Ali lah. Dia bagi kan. So itu kita kata indulge lah. Kita permissive being. Kita suap je anak tu nak apa. Hence anak tu dia takkan belajar. Macam dia tak faham situasi. Kadang anak ni sebenarnya dia boleh faham situasi mak ayah. Kalau kita biasakan explain daripada awal. Daripada dia kecil kita cakap dengan dia, kita ada banyak ni je duit kita. Being transparent dengan anak tu. Kita borak, kita ajak dengan dia tunjuk. Kalau banyak ni, cuba tanya dekat uncle kedai ni, boleh beli apa? RM10 boleh beli satu Kinder Joy je. Tapi kalau beli gula-gula ni, awak dapat 20. Awak nak dapat yang mana? So value tu kita kena kenalkan pada anak. Betul. So anak dia tak faham mahal ke murah. Kalau awak kata awak nak bagi dia phone, dia tak tahu Apple tu sebenarnya mahal daripada handphone Nokia lain. Dia tak tahu. Tapi dia sebab kita yang membesarkan dia, nurture dia dengan upbringing macam tu, maka dia akan macam ni tak normal ke sebenarnya? Macam tu. Okay, satu lagi tadi yang ketiga dan yang keempat. Yang first tadi Cik Zul boleh recap tak apa? Authoritarian, betul? lepas tu authoritative. Yang ketiga permissive. Yang keempat neglectful. Parents neglect. Bila kata neglect, tak ambil peduli, tak ambil kisah. Maksudnya lantang kau lah kau nak buat apa? Nak balik pukul 7, nak balik pukul 12, baliklah pukul berapa nak. Tak kisah. Balik pun bila dia balik kita pun tak tanya dia buat apa. Dia mengabaikan. Tu ayat yang saya nak cari tadi. Maksudnya pengabaian lah. Itu dah kira saya kira kalau dari pendapat saya sendiri, benda tu bila mana seorang ibu atau ayah tu dah sampai tahap tu, maksudnya macam you dah tak functioning well tau. Sebab pelik lah kalau kata kita as adult, kita as parent ataupun kita as cikgu, kita tak ambil kisah langsung. Betul. So mungkin you dah penat sangat, you dah ada burn out ke apa sampai buat you rasa tak
tak mengambil peduli. Tu dah neglect. Macam nak makan ke tak nak makan, suka hati. Pandai-pandailah cari makanan tu. Aku tak ingat dah kat kau. Macam tu. Ada duit tak ada duit, fikirlah sendiri. Duit tu nak main tab ni sampai muntah, main. Nak keluar sampai tak nak balik, buat. Kita tak ada nak cari dia balik, kita tak ada nak tanya dia balik. Tu dah neglect, mengabaikan. Dia boleh jadi ke kalau parenting tu dia berubah-ubah ikut 4 ni? Boleh jadi tak parenting ni berubah-ubah 4? Soalan tu agak menarik. Sebabnya apa? Kalau secara logik akalnya, kita ni manusia. Kita ni punya perasaan. Kita ni pun punya emosi kita kan. Dan kita ni bekerja. Maknya bekerja, ayahnya pun bekerja. So kerja pun dah penat. Membesarkan anak pun memang penat. Kan? Hence, so boleh ke kita kata macam umpamanya macam boleh ke kita ni hidup happy 24 jam? Memang taklah rasanya kan. Kita takkan hidup ni happy 24 jam. Sebab saya percaya dari segi manusiawinya manusia tu, ada masa dia akan rasa penat, akan ada masa dia letih, akan ada masa dia rasa marah sangat. Ada masa dia tak rasa apa-apa. Hence, possible, secara amnya saya boleh kata possible untuk setiap family tu ataupun setiap individu tu, mak atau ayah, ada 4-4 ni. Dia boleh jadi sometimes you can indulge your anak. Sometimes you boleh be neglect, tapi mungkin taklah neglect sangat. Tapi sometimes you can be very authoritarian. Sometimes, and most of the time saya berharap semua orang dekat authoritative tu. Okay. So dia punya main yang sebaiknya adalah kat authoritative. Betul. Semua ada situasi-situasi tertentu kita mungkin kena jadi authoritarian. Waktu-waktu especially kalau bahaya. Dan waktu tu tak adalah kita nak tak apa, kena apa. Kan? Masa tu kita kena buat decision. Mungkin Cik Zul boleh share contoh situasi bila mana ada tak 4 praktis tu kalau Cik Zul dengan partner sendirilah yang membesarkan anak. Saya rasa kalau dari segi authoritarian tu, especially kalau waktu-waktu dia orang tengah main, so kita nampak benda tu dah bahaya. Sebab anak saya memang masuk emergency tu biasa dah lah kita orang ni. Okay. Dah tahu siapa nak tahu step-step nak pergi ke emergency room boleh datang lah. Dah biasa nak buat apa. Dah tahu nak buat apa kan. Tapi itu waktu tu lah yang saya rasa kita yang kena buat decision tanpa sebab kadang-kadang masa tu terlalu pendek. Betul. Dan kita risau, okey dia nak jatuh masa tu. Ataupun kita dah nampak dah benda tu bahaya, dia nak naik, dia nak panjat kat tepi. Contohnya kalau kita rasa kita tahu yang anak kita belum lagi mampu nak panjat playground ke apa ke, permainan yang ada dekat playground kita tahu, ataupun ada waktu-waktu yang abang dia nak baling selipar ke apa ke, itu waktu-waktu yang memang kita kena jadi authoritarian. No means no lah waktu tu. So kalau dari segi authoritative, saya rasa kebanyakan masanya kita akan discuss. Contohnya macam semalam kami tumpangkan anak dekat rumah kawan. So waktu nak balik tu masing-masing upset lah nak tidur kat rumah kan. Tapi kita explain tak boleh, kena balik, ada banyak benda. Mak tok abah dekat rumah, barang-barang pun ada kat rumah, baju tak bawa. Dia masih menangis. Puteri pun ada semalam kan. So dia menangis, menjerit. Tapi dia masih tak ada lagi nak buat behaviour yang saya rasa dia tak memukul, tak baling, tak ada bad words. Faham? Dan waktu tu kita explain, dan isteri saya lah yang banyak explain masa tu. Saya masa tu drive dalam keadaan mengantuk. And lama-lama dia faham sendiri. Betul? Dan dia cool down sendiri. Memang yelah, penat lah kan. Nak being authoritative ataupun gentle pada satu situasi tu, dia memang require your emotion punya intelligence, you punya emotional punya well-being. Sebab untuk you kekal maintain tenang dengan keadaan anak tengah spike yang macam tak nak. Selalu kat mall mak buat apa? Cubit je, diam kan. Diam malu kat orang kan. Tapi that's how kita kata it's not easy task.
Betul. Sebab dalam lagi-lagi bila mana kondisi dengan ramai orang, kita nampak perspektif orang tengok kita tengok orang fikir, anak orang fikir kat kita malu. Kita pun ada trauma kita ke apa kan, kita tak sure. So hence kita akan nak fast action je lah. Betul. Tapi itulah saya kata, that's how when authoritative happen. Bila mana kita stick with the boundaries juga, kita still dengar juga cakap dia, kita tak ada marah-marah dia. Hence kita kena proceed dengan apa decision kita juga. Okay. Kalau dari segi permisif, saya tak dapat nak contoh. Mungkin saya rasa permisif ni biasa bila parent dah penat kot. Macam betul. anak apa? Macam dah gaduh-gaduh kan. Tengah nak gaduh ni, nak turun bawah, nampak ada Kuromi kan. Siapa kat sini anak suka Kuromi, tiba-tiba anak nampak Kuromi. Dah penat ni nak balik. Nak Kuromi juga, nak Kuromi, nak Melody kan. Rasa kita ni dah penat. Kita lah nak beli. Tapi sebab anak nak juga that time, kita pun dah macam, dah tak ada masa lah nak tanya dia kenapa ke apa. Ambil je lah, ambil. Beli. Dah diam. So I think that's how the indulgent, I mean like you being permissive with your kids. Saya kalau dalam situasi saya mungkin banyak dari segi makanan lah. Kadang-kadang kita nak jaga dia punya sugar intake, air. Atau so waktu nak balik sekolah tu bawah ada speedmat kan. Ya, kat sekolah ada speedmat. Jadi dia punya, kita kadang-kadang dah penat. Ada hari-hari yang kita pun emosi kita tak okey. So kita pun ambil je lah apa-apa. Mungkin bila situasi dah penat sangat, kita pun dah tak larat nak compromise apa-apa. Ambil. That's how it happen lah. Tapi tu saya kata, mungkin percentage dia, kalau kata dalam sebulan, benda tu tak boleh 50% lah. Kalau benda tu jadi 50%, maksudnya kita terlalu pampered anak tu. Dah tak clear boundaries tu. Betul. Kita still kena tengok lah sejauh mana. Tu saya suka bila mana parents datang kan nak buat consultation. Nak tanya, Puan, anak saya gini, macam mana ni? Saya suka cakap dengan parents yang datang kat saya. Puan, kalau ibu yang tanya, saya akan tanya, mungkin Puan pernah tak dengan duduk dengan husband bincang? Setiap bulan ni pilih satu tarikh ataupun macam minggu ketiga setiap hari Sabtu pukul 12 malam kita bincang. Contohlah, sebab waktu tu anak dah tidur kan. Kita discuss, kita audit balik. Macam mana sebulan ni? Kita postmortemkan macam mana parenting style kita. Kita postmortemkan macam mana kita membesarkan anak. Dan is that happen? Is that happening? Saya suka nak ajak untuk parents sit down. Sebab kebiasaannya saya jumpa mak rasa penat, ayah tak ambil berat. Mak rasa yang husband tak faham. Betul. Husband kata dia sibuk penat kerja, sedangkan wife pun bekerja. Andai kata kalau wife tu tak bekerja, wife tu duduk rumah, wife pun menguruskan rumah. Bukannya you balik rumah tu bersepah. Betul. Bukannya you balik, you makan tak ada, semua kena beli. Hence, benda tu still happen. So sebab tu saya kata, benda tu bila kata you nak membesarkan anak, parenting style ni macam mana ke apa semua, hence benda tu melibatkan komunikasi antara dua hala antara pasangan suami dan isteri tu, baliklah antara ibu dan ayah. Kalau katalah macam situasi kita dah cuba nak pujuk anak, tapi waktu tu kita dah almost at our kita punya emotional cup tu dah nak melimpah lah. So apa yang boleh dilakukan kalau kat rumah ke atau dalam situasi tu? Kalau kata kita punya emotional cup tu pun dah penuh, kita nak handle anak tengah tantrum, nak pula bukan seorang, 3 orang, 4 orang kan. Nak kena buat apa? Saya kata situasi dia sangat berbeza. Sebab threshold setiap manusia tu berbeza. Sebab tu saya tak boleh nak pukul rata semua. Okay. So kalau kata maknya tu dah nampak penat ataupun bapaknya dah nampak penat, so saya rasa it's important bila mana you punya partner, you punya pasangan tu take over balik. Tapi you pun kena tahu juga bila you nak take over, benda tu memudaratkan anak tu makin marah ke makin tak. Dia macam memang kena give and take ataupun kena read the situation very well lah. So both of you dah kenal anak tu macam mana kan. Ataupun yang macam kena, ataupun kalau contoh kalau maknya dah penat ataupun bapaknya penat, kalau dah macam responnya lambat, cakap je lah dengan pasangan tu macam, boleh tak ambil? Sebab kadang-kadang mungkin bila maknya penat, maknya harap ayahnya faham.
tak faham ke, tak nampak ke. Tapi ayahnya pula tak tahu bila mana nak kena masuk. Bila pula aku nak kena tolong ni. Tapi if you can understand the situation well, sebab saya percaya mak ayah dekat sini dia kenal anak-anak dia. Betul. Dia tahu situasi tu bila dia kena bertindak. Kalau you dah tahu, then you buat. Contoh kalau ada orang cuba interrupt orang luar, then you janganlah marah orang luar tu. Tapi orang luar tu mungkin nak tolong. Tapi cakap, oh tak apa, anak saya memang macam ni. Kejap lagi bila dia macam ni, baru saya akan tolong. You dah ada that plan. It's okay. Tapi kalau tak ada plan tu yang bahaya. Betul. Tapi anda kata dah macam pasangan tu dah helpless sangat, janganlah tunggu sampai dia burn out kan. Macam kalau kita dah nampak boundaries pada pasangan kita pula, oh dah mula pukul. Kalau kita dah nampak dia ada ciri-ciri tendensi nak pukul anak tu, lagi-lagi pukul bahagian kepala, terus dia ambil anak tu. Jangan sampai dia dipukul. You need to know the boundaries juga. Yelah, bila kita membesarkan anak ni, kita kena ada macam, oh jangan pukul kepala anak. You kena clear boundaries. Nak marah boleh, tapi jangan sampai pukul kepala. Kepala ni main part. You you lesing ke kepala dia, you getu ke kepala dia, itu dah macam it's over the boundaries. Sama ada mak yang buat ataupun ayah yang buat, adik-beradik yang buat, semua orang tak boleh. So benda tu kena clear lah dalam family. Bahagian mana yang sebenarnya kita dah tak boleh. Kalau kata nak pukulnya macam mana? Pukulnya macam ni je. Tapi kalau kata pukulnya dah sampai keluar batang pipe, pukulnya dah sampai keluar tali pinggang, adakah kita akan membiarkan dia? Kalau kita tak clear dengan boundaries tu, maka kita akan macam, biarlah dia rasa dulu. Tapi kalau kita kata kita dah clear dengan boundaries tu, maka bila kita nampak pasangan kita dah keluarkan boundaries pula, kita dah keluarkan tali pinggang tu, maka kita cepat-cepatlah selamatkan keadaan tu. Jangan biarkan benda tu berterusan. Dan saya rasa kita yang berada dalam situasi tu, bila kita dah tahu kita punya emosi kita dah tak berapa nak okey, mungkin kita pun kita kena main peranan juga untuk bagi tahu pasangan kita yang boleh tak tolong ambil kena communicate well lah. So saya kata kalau your partner tak boleh read you well, hence you kena cakap lah lepas tu. Macam ni tau, kalau lepas ni nampak macam ni, tolong macam ni boleh tak? Sebab kalau tak cakap, communication tak happen, dia akan berlarutan sepanjang masa. Macam tu. Without ada both party punya realization tu. So realization, kesedaran tu dia takkan happen works kalau satu pihak je sedar, satu pihak lagi tak sedar. Kadang memang tak tahu, clueless. Itulah. Tapi risau juga kenapa tak tahu, tak ambil tahu ke? Itu cerita lain lah, nak kena tahu kan. Apa kita banyak sebut pasal boundaries tadi. Betul. Saya ada terangkan macam dalam family saya boundariesnya apa. Apa boundaries yang mungkin kita boleh, the basic boundaries tu lah yang mungkin kita boleh ceritakan sikit. Okay, kalau basic boundary. Okay, sebelum saya teruskan cerita pasal basic boundaries ni, saya nak jemput semua para pengunjung ke PWTC untuk ke booth Aras Mega yang saya tengah bagi talk ni. Jemput datang ke reruai kami dan singgah, kita ada create digital apps kits untuk kanak-kanak, which is specific, memang kita bangunkan khas non-addictive punya apps. Dia tak pakai internet, and hari ni kita ada promotion lifetime RM59.90 je. Nak tengok berbaloi ke tak? Saya yakin benda ni berbaloi. Boleh datang singgah dekat booth kami, boleh try apps tu. So kalau ada yang bawa anak umur 3 tahun sampai 12 tahun, sebab kita create apps yang tak overstimulation pada anak. Dan yang mencari solution untuk isu ketagihan gadget. Betul. Isu bila anak-anak tengok YouTube banyak sangat, susah nak kontrol. Boleh datang cuba tengok Storytime. Boleh tengok. Sepanjang Pesta Buku ni, parents-parents yang datang subscribe app kita ni memang rata-ratanya majoritinya adalah dalam kategori yang begitulah. Dan saya rasa semua parents ada isu ni lah. Majority parents ada isu ini. Betul. Kalau kata anak tu dah macam ketagih tengok YouTube, ketagih main game. So cuba bawa anak dekat sini, bagi anak try, tengok respon anak macam mana. And kalau ada apa-apa persoalan, macam mana Storytime ni boleh support pada perkembangan kanak-kanak. So boleh tinggalkan soalan, insyaAllah saya akan bantu, saya akan tolong jawab, saya akan tolong relatekan lah. Alright, so saya nak back balik tadi pada boundaries. Boundaries tu macam mana ke ya?
Encik Zul cuba tanya. Apa boundaries yang sebab ada Dekat sikit. kita mana nak cakap, sebab mungkin ada family, ada orang individu yang rasa rotan tu okey, ada yang rasa naik tali pinggang tu okey lagi. Tapi apa sebenarnya boundaries yang sepatutnya kita kena jaga tu lah. Okay, sebelum saya nak cerita boundaries tu macam mana ke apa semua kan, saya kira suka untuk saya kongsikan. Kalau kita tengok, kalau tadi kita kata gentle parenting ni macam too western, terlalu barat, terlalu mak saleh. Tapi cuba kalau kita tengok macam mana Rasulullah SAW sendiri membesarkan anak tu. Macam mana Rasulullah berinteraksi dengan budak-budak. How dia punya respon. Rasulullah ni dikenali sebagai pemimpin. Dikenali sebagai seorang yang macam tahu dengan apa dia nak buat. Ada tegasnya, ada lembutnya. Tapi kalau kata Rasulullah dengan budak, adakah dia tegas macam mana dia tegas bila mana dia dengan sahabat? Adakah dia tegas bila mana seperti mana dia cuba untuk menyelesaikan perjanjian Hudaibiyah punya isu? Adakah dia selalu firm macam tu? Tak. Rasulullah bila mana dia membesarkan anak, apatah lagi anak yang bawah 6 tahun, dia sangat penuhkan, dia membesarkan anak tu dengan kasih sayang. Dia besarkan anak tu dengan manjakan dia. Fulfill apa yang anak nak, share, express. Even kan ada kisah Rasulullah tengah solat, budak datang, dia tak marah budak lepas tu. Dia datang lagi, siap main, dia tunggu sampai budak tu bangun, kan? Ada banyak lagi cerita kisah-kisah bila mana Rasulullah dengan anak kecil ni dia buat apa. Tak semestinya anak dia, dengan anak orang lain pun dia boleh berinteraksi sebegitu sekali. So nak katanya Islam tu sendiri masa zaman Nabi dah ajar kita yang anak bawah 6 tahun ni untuk kita penuhi, membesarkan dia dengan kasih sayang, dengan mengekspres, dengan tunjuk. Dia tak cukupnya sayang, tapi pukul. Tak. Even kalau anak bawah 6 tahun ni, you tak ada nak marah-marah pun. Memang dia kata, you pampered lah anak yang umur 6 tahun ni. Tapi kat situlah pamperednya macam mana. Itulah tadi kita cerita balik. Tapi dia tak ada nak marah-marah, dia tak ada nak pukul-pukul. Okay. Kalau kata anak 7 hingga 14 tahun pula, apa yang Rasulullah buat? 7 dengan 14 tahun ni, kita dah mula macam, apa kita kata? Disiplinkan dia. Kita dah mula nak kenalkan dia tanggungjawab. Kalau kata anak tak solat, umur 7 tahun dah boleh pukul ke? Tak, belum lagi. 7 tahun tu pun masih kita ingatkan. Dia tak nak buat pun tak ada macam, solat sekarang, solat. Nak kena pukul ke? Tak, lepas ni tak ada. Dia tak ada benda-benda tu. 7 tahun tu masih lagi macam, tak apa, ajak. Kalau nak ajak, solat jemaah. Sebab selalunya parent, pergi solat. Maknya tak solat lagi, bapaknya tak solat lagi. Apa kata solat sama-sama? Benda tu lain pula kan. Nak kata culturally dengan praktisnya mungkin berbeza. Sebab Rasulullah sendiri pun sebut solat seperti mana kau lihat aku solat. Maksudnya kita sendiri kena jadi baik dulu, baru anak-anak akan tengok kita untuk jadi baik juga. So sebab tu kata, kalau kata umur 7 hingga 14, Rasulullah dah mula macam disiplinkan anak dengan tanggungjawab. Hence kalau kata dah 10 tahun tak solat, baru rotan. Tapi rotan tu pun dah dimentionkan guideline kita nak rotan yang macam mana. Boleh ke kita rotan dengan sepak muka dia? Tak boleh. Boleh ke sekeh kepala anak tu? Tak boleh juga. Boleh ke kita maki anak tu? Tak boleh. Boleh ke kita macam marah all out kat anak tu umur 7 hingga 14? Tak boleh juga. So nak katanya pukulnya, Rasulullah kata tu pukul sekadar untuk mengajar. Pukul sekadar untuk macam macam ni. Itu pun ada syarat. Dekat mana? Tak silap saya kat mana? Tapak kaki dengan punggung ke apa? Dia ada setempat je yang you boleh pukul. Bukannya boleh pukul sesuka hati. Betul. So bila anak dah 15 sampai umur 20 pula, macam mana Rasulullah membesarkan anak tu? Dekat situ umur 15 hingga 20 tu fasa anak memberontak. Ada kat sini adik-adik yang umur 15, adik-adik yang umur 17, umur 19. Selalu tak rasa. Mak ayah ni tak faham lah. Kawan aku lagi faham. Mak ayah ni sikit-sikit nak marah. Kawan tak pernah marah pun, boyfriend tak pernah marah pun.
Tak sukalah cerita dekat mak, tak sukalah cerita kat ayah. Diorang tu asyik-asyik nak judge aku je. Nak cerita kat social media, nak cerita kat boyfriend, nak cerita kat best friend, nak cerita kat girlfriend. That things happen sebab remaja. Dia tengah memberontak, dia tengah macam dia rasa dunia ni dunia dia. Sebab dia rasa macam it's everything, aku dah besar. Tapi kita yang dah umur berapa dah umur 25 ke atas ni macam alah kecil lagi dek, kau sekolah pun tak habis lagi. Tapi jiwa remaja tu dia rasa dia tahu semua lah waktu tu. Alah, semua orang yang dah umur 25 ke atas ni pernah juga remaja. Cuba kita fikir balik, zaman remaja kita tu macam mana? Mesti ada fasa-fasa tu. So kalau kita tengok pun memang fasa tu tengah mencari identiti diri. Dengan siapa dia perlu berkawan, dengan macam mana dia nak jadi. Hence dekat masa tu Rasulullah kata, jadikanlah anak tu sebagai kawan. Sebab anak tengah nak membesar. Hence masa tu lah kenapa kena menjadikan kawan. Kalau masa tu dia baru nak balik, yang perempuan yang lelaki, dia nak bercerita dengan siapa. Perubahan fizikal, perubahan hormon, perubahan, dah mula dah. Saya pernah macam ada anak saudara saya tanya, pernah tak suka ke orang? Alamak, awkward yang nak jawab kan. Lepas tu dia tanya, kalau suka dekat orang tu memang rasa berdebar-debar ke? Saya macam alamak, kenapa tanya soalan macam ni? Kita macam awkward. Tapi saya nampak baguslah dia percaya dekat saya untuk dia bercerita. Kita pula jadi macam it's a normal feeling. Sebab bila kita tanya kenapa, lah macam pernah rasa macam tu. Okay, kita tak kata dia gatal. Kecil-kecil dah gatal. It's good bila mana dia dah boleh describe, dia boleh rasa body sensation dia macam mana, and dia boleh percaya and bercerita daripada kita. Hence kat situlah kita kata macam mana kita nak berkawan dengan dia. Dah pernah ke rasa macam tu? Bila? Biasa, betul. It's physically, physiologically memang ada perubahan hormon. Benda tu tak pelik. It's a normal. Kalau awak rasa, awak perempuan, awak rasa macam tu jumpa perempuan itu, awak takut. Tapi kalau awak perempuan rasa macam tu attracted to another gender, it's a normal. Kita tak menidakkan perasaan dia. Kita validate apa yang dia rasa sebab dia tengah membesar. Dan macam mana nak urus balik perasaan tu. Kita uruskan, kita tak menidakkan. Sebab banyak yang jadi bila mana kita tak jadi kawan dia, kita menidakkan perasaan dia dan kita neglect, kita abaikan apa yang dia rasa. Dan bahayanya waktu-waktu umur ni, saya rasa dia umur yang perasaan tu tengah bergolak, nak cuba sesuatu benda yang baru, dan itu benda-benda yang sangat awkward untuk budak-budak ni, peringkat umur remaja ni nak cerita kepada parents. So kalau hubungan tu tak dibina daripada kecil, betul, so fasa tu akan berlaku dengan anak-anak kita nanti akan cari jawapan di saluran yang berbeza lah, saluran lain juga. Betul. Bila mana parents dah tak jadi kawan kan, dia tak trust dengan parent dia, dia malu nak cerita. Hence dia akan cari kawan. Kalau kawan tu kawan sekolah, kawan yang kenal, yang contohlah kalau kawan tu memang pun kenal family kan, dia mungkin akan get back balik lah, aunty tahu tak, saya nak cerita ni, dia cerita dengan saya, mungkin dia akan tolong. Tapi anda kata kawan yang dia cari tu kawan na'uzubillah, kawan yang memang lain cara fikirnya, jauh daripada apa kita prinsip yang kenal. Family ni ajar. Kalau kau macam ni, kau pergi je ambil vape tu apa, kau pergi je buat je apa macam ni, mak kau tu memang salah. Kalau kawan yang macam tu maka bahaya. Sebab dia pun tengah macam, betul lah. Sebab dia ada orang yang mengiyakan dia. So dekat situ, saya kira macam kenapa pentingnya untuk parents jadi kawan dengan anak tu. Sebab kita tak nak dia rasa awkward untuk bercerita dengan kita. Itu saya rasa. Tapi kenapa ada budak tak bercerita dengan parent tu? Sebab apa? Saya rasa mungkin setiap individu ataupun parents ni sendiri, you have your own trauma. You have your own upbringing yang macam dulu you dibesarkan macam mana. Hence benda tu memberi kesan kepada cara you membesarkan anak. Dan benda itulah yang kita kena stopkan supaya generasi akan datang dia dapat membesar dengan lebih baik dan lebih baik seterusnya. Itu kalau ada yang rasa nak stop. Tapi saya kira ada generasi yang rasa benda ni biasa dan benda tu praktikal. Rasa kalau pendapat Encik Zul sendirilah, kalau tanya saya yang belajar psikologi ni kan, saya akan ada sudut pandang psikologi. Tapi atau dari sudut pandang orang
not being in this field, bukan dalam psikologi, orang umum yang macam melalui kehidupan seperti biasa, cumanya membesarkan anak, normal tau. Do you feel okay kalau kata dulu kita dibesarkan dengan batang pipe, dulu kita dibesarkan dengan herdik, dulu kita dibesarkan dengan maki hamun, contoh. Is it okay kalau benda tu kiranya Encik Zul sendiri nak pass the practice to your generation untuk anak sendiri secara umumnya? Ada dua benda lah kot dekat sini. Satu, kita kena tengok balik benda tu sendiri membuatkan sebenarnya kita ada luka dalam nanti. Kan kalau kita tengok apa yang kita lalui ketika zaman kanak-kanak, tak kisahlah dengan parents ke, dengan orang dewasa lain ke, cikgu sekolah ke, kawan-kawan sendiri, bully, apa semua tu, benda tu akan memberi kesan kepada jiwa kita tu sendiri. So macam mana kita nak handle emosi tu balik bila kita dah besar. So itu satu. So itu benda yang saya rasa saya tak nak pass kepada anak saya. Nombor dua, saya rasa benda yang paling saya takutkan adalah kalau anak saya dah tak nak cerita apa-apa dekat saya. So saya nakkan kepercayaan itu. Saya nak biar dia sampai dewasa pun dia masih selesa nak bercerita dengan saya. At least saya tahu apa yang berada dalam hidup dia. So sebab bila once saya tahu, saya boleh buat sesuatu. Kalau saya tak tahu, tak bermakna benda tu tak berlaku. Bila saya tahu, dan walaupun benda tu bukan benda yang kita suka, kita masih boleh usaha something. Hasil tu kita tak tahu, tapi at least ada sinar lah kat situ kan. Tapi kalau anak kita, bila kita kalau kita buat macam style authoritarian punya parenting apa semua, kita tak dapat build up that trust dengan anak. So anak cari orang-orang lain, anak kita makin membesar. So sampai satu peringkat umur, dia akan cari orang-orang lain yang kadang-kadang mungkin kita tak kenal pun siapa, background family dia macam mana. So itu tempat-tempat yang dia mencari jawapan dan melepaskan apa yang dia tak dapat dengan kami, dia cari kat situ. Itu lagi bahaya sebenarnya. Itu benda yang saya takutkan. Faham betul. Saya sukalah bila mana Encik Zul cerita, ada kerisauan bila mana anak tak mula bercerita. Sebab itulah kita kata it's good bila parents ada kerisauan tu. Bukannya macam baguslah dia tak cerita kat aku, tak adalah banyak masalah. Ataupun bila anak tak cerita apa-apa, diam je sampai ke sudah tak bercerita apa, dia memang pendiam orangnya. Orang pendiam sekali mana pun, dia pasti ada cerita dalam hidup dia. So kenapa dia tak bercerita tu? It's a good thing lah. So sebab tu saya kira daripada apa yang Cik Zul kongsikan tadi, tak normal lah. Maksudnya tak patut lah kalau kata kita dibesarkan dengan cara batang paip dipukul. Betul. Kena pukul gini dengan tali pinggang. And kita nak meneruskan. Sebab benda tu tak patut kan. Sebab apa? Lagi-lagi bila kita dah tahu benda itu tak sepatutnya dilakukan. Sebab satu lagi yang Cik Zul kata, benda tu boleh memberikan kesan emosi, luka emosi pada seseorang. Sebab tu kalau kita ingat, mungkin boleh fikir balik kan. Mungkin boleh ingat macam mana dulu mak ayah aku besarkan aku. Adakah dengan cara marah-marah? Adakah dengan cara lembut? Kalau marah tu, bukan dah kata tak boleh marah. Boleh. Tapi marah tu macam mana? Kita kena tengok balik. Sebab tu saya kata, nak marah tu boleh, tapi bukan sampai memukul kepala, pukul pakai tali pinggang, sebat, tak ingat dunia. Itu you dah tak boleh control anger tau. Bila you macam being impulsif, pam. Lepas tu baru you sedar, aku buat apa ni? Nak patah balik dah tak boleh. Badan anak dah birat dah. Betul. Badan dia dah birat. Dalam dia pun dah birat. Awak tak nampak. Itu lagi penting. Betul. The most important is the inner, dia punya inner luka tu. Okay? So kalau kata nak marah, bukannya sampai you keluarkan bad words, maki hamun ke apa. So benda tu memberi kesan. Kalau benda tu dah jadi, tak apa. Maksudnya, just stop it. Kalau you dah ada that realization sekarang, just stop it. Dah, tak payah.
Kalau rasa bercakap tu lagi macam nak marah, kalau kita kan, even saya nak handle kids kan dekat tadika. Sampai 30 orang. Adalah 3-4 cikgu tapi 30 orang dalam keadaan play school yang tak ada kelas. Kita ada je marah kita. 30 budak tak adanya. Yes, nak apa? Miss nak Allah sayang. Miss nak makan. Okey, kejap yang kat sana panggil. Kejap Tak ada. Saya ni manusia. Saya masih lagi manusia. Bukannya orang kata, belajar psikologi ni pandailah. Mesti tak marah. Tak ada. Saya pun, Miss cakap apa tadi? Kita akan jadi macam tu. Kita akan macam, yang dekat slide tu. Remember what's the boundaries? No climbing. Kita akan jerit macam tu juga. Tak sempat kita nak pergi kat dia, nak berlari dengan yang ni tengah nak ikat rambut, yang ni dekat toilet dah terkencing. Macam mana kita nak buat? Kita tak boleh nak buat benda tu. Betul. Hence, tapi bila kalau kata saya dah marah sangat, bila saya dah marah sangat, saya dah macam, aku tak boleh ni, kalau aku duduk dengan budak ni, habis budak ni. Kita dah ada that realization. So, saya rasa, cuba, saya sukalah nak ajak parents ke siapa-siapa. Kalau bukan parents yang muda-muda, atuk nenek sendiri yang kalau ada dekat sini kan, ataupun yang bukan tak ada anak, cikgu-cikgu, cuba fikir balik. Kalau kata, masa nak marah tu, kita mesti dah rasa badan kita ni macam ada sign. Aku nak marah dah ni, dah rasa nak marah. Rasa nak marah, kita boleh rasa. Dia tak marah tiba-tiba. Betul. Dia akan rasa panas, dia akan rasa berdebar-debar, kita rasa macam, ni kalau sikit lagi hilang ni. Macam, kita ada that tendency, kita ada awareness. Kita biasa ada benda tu. Hence, bila kita ada rasa benda tu, masa tu lah kita kata daripada you buat benda yang merapu, benda yang macam mengakibatkan luka emosi, luka fizikal, you stop. And tadi saya suka untuk relatekan bila mana benda tu happen, kalau mak tengah macam tu, mak dah macam hilang kawalan, dah rasa nak menjerit ke, rasa macam nak pukul anak tu, bapak kena cepat datang. Bapak yang cepat datang buat apa? Kesambung marah. Dia kena cool down balik lah. Bapak datang kalau nampak mak tu dah macam mak dah mula jerit ke. Biasa perempuan emosi kan. Dia macam dah, kan mak dah cakap dah tadi kan. Dah mula macam tu kan. Dah macam high pitch tu dah tinggi sangat. Dah macam aku lah. Macam dah nak pukul ke nak apa. So masa tu kalau dah perasan, hence kalau ada adult lain lah kena datang. Tapi kalau masa tu ada pasangan, I mean like you ada husband time tu, husband you kena cepat datang. Macam okay, tak apa, cool down dulu, you take over. Bila you take over, bukan you jadi makin marah. Bila you take over, you kena macam, tengok mama dah marah dah. Jangan, kita kena sambung the calmness tu. Bukannya bila mak tu dah macam hilang loss of control, bapak yang datang, kenapa tak dengar tadi cakap mak? Bam! Bagi sekali. Benda tu tak membantu. Sebab you sambung marah balik anak you. Tapi bayangkan anak tu baru 5 tahun. Lagilah dia macam, lepas tu bila anak marah, anak pukul, you marah. Kenapa marah baling barang? Kenapa marah pukul-pukul mami ni? Lah, sebelum ni kau yang tunjuk. Cara kasarnya macam tu lah. Sebelum ni, mak ayah yang cakap. Macam dia tak cakap, mak ayah yang tunjuk. Bila marah kena pukul, bila marah kena jerit-jerit. Hence, bila anak tu dah mula tunjuk rasa marah, dah faham dah rasa marah tu macam mana, bila dia express, dia pukul juga, kita marah dia. Macam mana anak tu nak belajar secara logiknya? Kita tak buka kelas. Okey, hari ni anak-anak mami nak ajar macam mana nak handle marah. Kalau marah macam ni tak, marah ni marah. Kalau marah tak boleh macam ni. Tak ada, tak sempat. Benda tu bukan praktikal pun. Kalau ada kalau kata tak apa dia, tak apa. Nanti dia tengok muka saya je kat situ. Awak nak main story time tak? Awak pergi try story time dekat tepi tu. Boleh tengok robot marah. Cuba tengok. Robot, ada robot kat situ. Bawa adik ni try story time depan tu. Okay. So kalau kata tengah marah, so anak tu dia belajar. Sebab anak ni dia belajar daripada role modeling. Sebab tu Rasulullah sendiri dia adalah satu qudwatun hasanah. Dia tunjuk, dia portray benda tu. Betul. Action speak louder than words. Mak Saleh cakap, dalam Islam cakap, dalam teori cakap. Sebab anak ni dia ada role model. Anak role model dia, macam mana ayah tu kerja apa sekalipun, ayah tu bawa lori, ayah saya ambil barang recycle, kita nak jadi macam ayah kita. Mak saya bawa kereta,
bawa macam apa jadi driver bawa orang ke hulu ke hilir. Saya nak jadi macam mak saya, berani. Saya nak jadi macam dia punya sifat. Kita adore sifat-sifat yang ada pada mak ayah kita. Tak kisahlah sekali macam ada parent kata, alah saya belajar tak pandai, takkan anak saya nak jadi macam saya. Jangan ada rasa macam, jangan apa ayat dia jangan macam merendahkan diri. Jangan rasa macam anak tu tak akan ikut you. Anak tu akan rasa nak ikut you. Sebab mak ayah ni lah segala-galanya. Biasanya dalam satu konteks lah. Tapi kalau kata mungkin anak tu tak ada rezeki, mungkin digunakan mak ayah yang lain, macam dibesarkan dengan kondisi lain. Hence role model dia bukan mak ayah dia. Role model dia orang lain. Role model ni pun boleh jadi bukan hanya pada mak ayah, tapi pada sesiapa individu yang dia rasa trust and dia nak jadi macam tu. Yang orang yang dia tak kenal, yang dia tengok kat social media pun boleh tiba-tiba jadi role model dia juga. Macam itulah. Kepada ibu bapa yang hadir ke Pesta Buku Antarabangsa yang mempunyai anak-anak 3 hingga 6 tahun. Sampai 12 boleh saya rasa. Sampai 12 pun boleh sebenarnya. Boleh datang jemput ke Ruai Aras Mega untuk tengok aplikasi Storytime. Memang kami design dia supaya dia tak ada kesan ketagihan lah. Kita nak avoid overstimulation pada budak. So kalau kat sini ada yang bukan ada anak, walaupun tak ada anak, mengasuh, jaga budak, dekat rumah mengasuh, tak tahu nak bagi apa, boleh dah standby Storytime ni juga dekat rumah daripada dia tengok YouTube lama-lama. Kalau kata hujan tak boleh nak main kat luar, ini option dia. Kalau kata physical mainan pun berebut, ini option dia. Boleh main Storytime. Storytime ni apa? Dia bukan audiobook tapi dia adalah digital activity di mana kita bangunkan khas untuk kanak-kanak berumur 3 hingga up to 12 lah saya rasa sekarang kan. So jangan risau dengan harga promosi sekarang RM59.90. Lifetime, dah tak perlu renew setiap bulan, tak perlu renew setiap tahun. So kalau ada penambahan aktiviti pun dah tak perlu bayar, just update je. Update saja, betul. Jadi kita dah sentuh pasal banyak benda. Yang terakhir tadi kita sentuh pasal macam mana partner kita boleh take over juga, bantu pass baton lah kan. Dan kita kena make sure baton yang betul kita ambil tu, bukan baton sebab masa tu dia tengah in between antara marah dengan calmness. Ambil pula battle marah kan? Ambil battle marah, dia jadi marah lah. So kita kena ambil baton calm tu untuk kita teruskan dia punya usaha untuk tenangkan anak tu balik lah. Saya suka macam sebelum ni tadi kita ada bincang kan, dia macam work as a team lah kan tadi Encik Zahid sebut. Kalau team kita dah tak larat, kita yang nak take over ni kenalah yang bertenaga, yang menyambung jadi lagi larat. Kalau yang sambung ni makin lembik, makin tak boleh nak kawal marah, makin tak boleh nak buat kerja, dah tak ada function dah team tu. Kan? Betul. Tapi itulah bila parenting kita selalu nampak marah tu lah penyelamat. Kita mungkin rasa cepat ataupun mungkin ada benda kat dalam diri kita sendiri yang kita trigger buatkan kita nak marah tu lah. So benda ni memang kalau kata cara anda dibesarkan oleh mak ayah sebenarnya mempengaruhi cara anak membesarkan anak tu. Sebab tu ada yang kata parent yourself first before you parent your child. Betul. Macam mana nak parent diri sendiri tu? Bila kita jadi orang yang baik, anak akan insyaAllah lah ikut orang yang baik. Kalau kita pandai urus emosi, anak pun akan belajar cara urus emosi. Sebab saya rasa ayah saya pernah kongsi satu benda lah. Saya pun tak expect dia cakap benda ni. Sebab dia kata waktu dia membesar, cara parenting tu sangat kasar. Ikat kat pokok, kena gigit kerengga apa semua kan. So waktu saya membesar, dia, tapi benda tu berkurang lah. Dia masih ada elemen-elemen yang kasar tu tapi masih berkurang. Dia sebenarnya pun dah struggle cuba. Dia pun sebenarnya struggle cuba untuk kurangkan. Dan sebenarnya dia pun tahu ada benda yang dia tak nak continue pun. Dia pernah, Cik Zul pernah kena ikat ke? Saya tak pernah kena. Tak pernah. So, maksudnya parent dah kontrol lah kat situ. Betul. Sebab apa yang sebenarnya dibuat oleh atuk saya lah kan. Sebab waktu tu pun
dia tak buat pada kami. So apa yang, dan dia juga pesan apa yang dia buat kepada kami ni jangan buat dekat anak-anak saya, anak-anak kami ni. So itu pun satu pesan yang saya cerita pun meremang bulu roma. Saya rasa benda yang sangat menarik lah untuk kita pertimbangkan, tengok balik. Sebab kita semua sebenarnya deep inside kita tahu apa yang betul, apa yang salah lah. Sebab tu saya kira kita kena clear boundaries tu lah. You nak jadi gentle tapi tak ada boundaries tu salah. So sebab tu janganlah salah faham bila kata gentle tu you indulge, terlalu indulge anak tu sampai buatlah, alah sayang anak ibu, alah buat ni, alah anak ayah boleh, tak. So saya kata keyword dia buatlah macam mana sekali gentle parenting ke, authoritative ke. You nak namalah apa sekalipun nama parenting style yang ada sekalipun kat dunia ni, you need to clear with the boundaries first. Kalau boundaries tu tak ada, maka tak ada hala tuju. You kena ada guideline tu. Kalau kata macam lah apa boundaries aku? Okay, balik ni boleh fikir, duduk. Boundaries tu apa? Boundaries tu apa? So duduk, tengok. Cuba tengok balik, betul tak ada boundaries dalam family ni? Betul tak? Kat mana boundaries tu? Cuba bincang sama mama balik, betul. Sit down dengan husband, sit down dengan wife, duduk. Ataupun dah bincang sama-sama ibu ayah, duduk pula dengan anak. Kita nak buat boundaries macam ni, okey tak? Betul. Setiap hari Sabtu 30 minit without gadget, kita lepak tengok dekat bawah ruang tamu. No screen time. Mama ayah pun tak boleh buka handphone, tak boleh buka laptop, tak boleh buka TV. Memang 30 minit tu kita buat apa-apa kita nak main ke, nak main apa? Nak main physical toys ke, you nak melukis ke, nak baca buku ke, buat je. Betul. Tapi make it benda tu healthy. Kalau kata nak main screen time, macam mana pula nak buat? So work as a team untuk kita tahu apa boundaries dan apa goal kita dalam keluarga tu kan. Betul. So kita nak anak kita jadi apa. Jadi waktu tu yang bila kita ada the same understanding, nak pass baton tu kita tahu bila macam baton mana apa yang nak ambil, bila nak ambil, semua kita akan lebih faham lah saya rasa. Betul. Sebab tu dia kata, yelah, anak ni lifetime subscription. Betul. Once you dah ada anak seorang, you tak boleh nak buang dah anak tu, kata tak ada anak. So neglectful lah. So dia nak kena manage pula macam tu, macam mana. Kalau kata anak saya dah 3 tahun, boleh ke saya nak ubah? Boleh, tak ada masalah. Anak kata anak saya dah 18 tahun, dah 20 tahun, tapi saya tak pernah macam ni, boleh tak saya nak kena ubah? Boleh, tak ada masalah. Tapi mungkin dia perlukan effort yang lebih lah. Sebab 20 tahun hidup, mak ayah tak pernah tanya, awak okey ke? Hari ni best, boleh tak cerita dengan mami apa jadi? 20 tahun hidup mak tak pernah tanya, tiba mak nak tanya. Maksudnya mak aku ni buang terbiak ke nak tanya aku gini kan? Dia akan ada benda-benda tu. So it's a normal thing lah kan, tapi dalam kepala tapi dia it's a good thing. Dia bukanlah benda yang macam benda yang kita tak biasa buat. Mungkin kita akan rasa malu, kita akan rasa segan, awkward tu. Tapi it's good bila kita try to break it. Janganlah macam nak perli-perli. Bila nak buat something new, avoid nak perli, avoid macam dah kenapa ni? Tak support lah, tak menyahut nak perubahan tu. So sambutlah benda tu. Kalau benda tu idea yang baik, maka sambutlah benda tu dengan baik. And also practice lah benda tu. Tu saya kata, sebab kalau kata you ada childhood trauma, bila you membesar, dia sebenarnya possible untuk you, it's possible untuk you heal balik. Cumanya kalau kata contohlah ada kat sini dah umur 35 tahun lah kan, kita katalah umur 30 tahun kan, membesar dengan cara tak biasa nak express feeling, tak biasa untuk bertanya tentang keadaan orang lain, tak biasa untuk bercakap. So benda tu lah kita nak kena ubah balik. Boleh nak ubah, cumanya dia cost you effort lah. You kena betul-betul kuat untuk melawan segala perasaan yang you ada. And kalau benda tu sampai mengganggu you punya macam functionality hidup, maybe you kena do it. Sebab you nak kena jumpa terapis, you nak jumpa psychiatrist, you nak kena jumpa psychologist, you kena jumpa counselor. Betul. You kena jumpa semua orang-orang ni sebenarnya untuk you get help. Betul. So kalau you hanya mengharapkan diri you tanpa mengharap, kalau you boleh tolong diri you
and benda tu nampak makin better, then it's good. You dah ada coping skill yang bagus. Tapi katalah you dah cuba setahun dua tapi jadi juga balik, tak boleh nak tolong diri sendiri, maka dekat situlah kita perlukan duit dan tenaga, masa untuk kita jumpa pula orang lain lah. Nak jumpa kaunselor, nak jumpa psikologis, psikiatris, nak makan ubat ke, kalau perlu nak buat rutin yang baru. So benda-benda ni perlukan keberanian. Betul. Sebab kita masih lagi berhadapan dengan stigma masyarakat kan. Betul. Hence kita yang kena bertindak. Kalau betul diri kita nak, kita yang kena buat action tu. Kita tak boleh tunggu orang. Kalau kita nak, kita minta tolong orang untuk tolong kita. Tapi kita lah dulu kena start. Saya tak boleh macam, jom. Tapi diri kita tak nak. Kita akan terlekat dekat situasi yang sama. And bila kita jumpa psikiatris pun, kita macam, saya tak nak pun, dia yang suruh. Kita tak bercakap. Macam mana kalau you jumpa psikiatris, you jumpa psikologis, you jumpa kaunselor, you tak bercakap. Kami bukan psikik. Saya, kalau awak jumpa saya, lepas tu awak datang. Awak psikologis kan? Awak mesti boleh baca saya. Kalau awak diam je, macam mana saya nak baca? Kalau awak diam je, macam mana saya nak faham awak nak tahu apa? So tak boleh. So sebab tu saya kata benda tu datang dari diri kita dulu. So kalau kita nak, maka orang lain akan bantu. Orang lain akan support. Kalau tak ada orang tu nak support, cari orang lain. Akan ada orang nak sahut tangan tu. Macam tu. Dan kita pun sebenarnya kita kena tahu waktu bila kita nak minta tolong. Kita kena tahu yang kita sebenarnya perlukan bantuan. Kita kena ada awareness tu lah. Kalau kita rasa okey tapi everything deteriorating. Yang tak perlukan bantuan ni seorang aja. Tuhan aja lah. Betul? Even Nabi sendiri pun minta tolong. Minta tolong, betul. Dia takut, dia sedih pun dia valid lagi perasaan dia. Dia betul. Minta tolong orang lain untuk tolong dia. Kenapa situasi dia macam ni kan? So apatah lagi kita ni, I mean like being a human creature yang Allah ciptakan ni memang kompleks. Tapi kita hidup dalam orang Malaysia ni hidup bermasyarakat. So yakinlah pasti ada orang yang akan support kita. Betul. Kalau kita tak berfungsi, kalau diri kita tak boleh berfungsi sebaiknya, secara tak langsung kita akan memberi kesan pada orang lain. Kalau kata kita ni tak kahwin lagi pun, kalau macam saya kan, belum berkeluarga lagi, tapi saya rasa saya tak boleh function well, mungkin saya akan memberi kesan pada keluarga saya dulu. Mungkin hubungan saya dengan adik-beradik saya, mungkin hubungan saya dengan parent saya, mungkin hubungan saya dengan student saya. Dia akan memberi kesan. Kalau you dah ada small nuclear family you sendiri, so benda tu akan impact pada family you dulu. Somehow benda tu akan sentiasa memberi kesan antara satu sama lain. Sebabnya kita ni hidup bermasyarakat. Macam tu. Kita sebenarnya nak sampai ke penghujung, tapi sebelum itu saya nak jemput semua ibu bapa yang hadir di PBA KL. Boleh jemput datang ke Reruai Aras Mega untuk tengok aplikasi Storytime. Betul. Yang direka khas untuk kanak-kanak 3 hingga 12 tahun. Siapa-siapa, mana-mana ibu bapa yang risau masa skrin anak-anak, risau susah nak kontrol masa YouTube anak-anak, anak dah terlalu addicted dengan YouTube. YouTube ni hebatnya Netflix pun kalah sebenarnya. Kalau suruh dipilih antara Netflix dan YouTube, anak-anak akan pilih YouTube. Betul. So siapa-siapa yang ada isu-isu tu, kalau boleh ada datang yang jumpa kami. Kalau ada yang nak mencari apps apa yang sesuai nak bagi dekat anak ni, sebab semua apps ni macam overstimulation je, macam terlalu buat anak melekat dengan handphone tu kan, melekat dengan tab tu. So boleh tengok kita punya story time, datang ke sebelah kiri saya, kita ada team kita akan explain apa specialnya story time yang kita kata dia not addictive, dia tak ada gamification punya elemen, dan kenapa kita dah setahun lebih setahun lah saya kira macam bertungkus lumus daripada scratch kita buat. Kita bukan reseller mana-mana produk. Betul. Kita sendiri buat, kita sendiri brainstorm sama-sama untuk bangunkan story time ni. Dan the idea adalah untuk kita buat satu app kanak-kanak yang tak memberi ketagihan lah kepada kanak-kanak. So memang sekarang kita memang berbayar. Saya tak scam saya tak cakap awal-awal dia free ke apa, tak. Dia memang apps berbayar. Sebulan RM9.90. Setahun RM29.90. Ada free trial 7 hari. Cuma untuk lifetime kita promosi. Untuk hari ni je kita ada promosi lifetime. Sebab kalau awak install without scan QR code yang kita letak dekat booth kita ni, takkan ada
option lifetime. Betul. Lifetime tu bila you scan QR je, harga dia RM59.90 sahaja. So kalau nak tanya macam mana benda ni boleh support, kalau kata ada anak ada isu lewat perkembangan, belum boleh bercakap, mungkin dia masih lagi tak boleh nak duduk diam ke macam mana, tak tahu minat dia apa, boleh juga. Kita tak adalah macam overclaim kata benda ni akan membantu 100%. Tapi somehow sebab dengan ciri-ciri yang kita rekakan khas, dia tak overstimulation, dia very slow pace, ikut rentak budak, tak ada kalah menang, tak ada masa yang perlu tetapkan. Hence benda ni insyaAllah akan support pada perkembangan kanak-kanak tu juga. Betul. Kalau ada apa-apa nak tanya pun, saya ada kat sini sampai malam. Kalau nak tanya pasal isu perkembangan, isu pasal psikologi kanak-kanak, pasal how this apps help kids punya development, boleh je datang, boleh cari saya kat sini. Saya ada je insyaAllah sampai pukul 10 malam. Okey, saya rasa itu sahajalah kot kan daripada kita. Betul. Mungkin untuk kata-kata akhir daripada Putri. Kata-kata akhir, apa? Saya jenis macam kalau orang kata apa parenting style ke, mencari yang betul ke, nothing that can fit semua family. Contoh ayat dia, one size fit all, tak ada. So saya kata bincang balik tengok balik struktur family tu macam mana. Sebab benda ni akan related pada mak tu kerja apa, ayah tu kerja apa, anaknya umur berapa, perangai anaknya macam mana. Ada anak yang ni autism, ada anaknya normal, ada anaknya mungkin Down syndrome. Dia macam ada kepelbagaian. Setiap family ada isu-isu tu. Ada yang husbandnya offshore, ada yang PJJ, ada yang ada bibik, ada yang tak ada bibik. So benda ni sangat tak sama dengan semua orang. Hence kalau tanya saya personally, kalau awak nak untuk awak, mungkin saya kena borak dululah. Kita kena ada session. Dan nak kena tahu banyak dulu, nak kena borak, dan baru kita boleh bincangkan. Tapi in general, you need to discuss with your spouse. Kena tengok anak you macam mana, apa yang sesuai, tengok balik. Jangan terlalu nak ikut yang ideal. Contoh kata, memanglah screen time kalau boleh tak bagi langsung. Tapi kalau dah you tak ada option, you dah cuba, then contoh kan, kalau sebelum ni you bagi screen time 6 jam, you kurangkanlah 5 jam. Sikit-sikit. Saya tak kata terus buat zero. Sebab nanti kalau benda yang drastik, you tak istiqomah, susah juga. Betul. Anak pun terkejut, you pun terkejut nak buat perubahan tu. So setiap perubahan yang you nak buat, slowly. Sikit-sikit tapi make it consistent. So jangan terlalu nak optimis. Dan kalau tanya saya, kalau awak tanya nak main dekat luar ke main story time, pergi main kat luar. Kalau ada masa untuk you main dekat luar, untuk you physically on the ground, nak all out, nak baca buku ke apa, buat. Sebab masa tu sebenarnya masa untuk bermain tu susah nak dapat. Buat benda yang kalau boleh yang tak payah pakai gadget. Tapi kalau kata dah banyak, okey, ada masa kena juga bagi gadget sebab kita ni dah dalam dunia digital. Dalam era zaman yang macam you need to know how to use technology somehow. You need to know. Kalau you tak tahu, you macam, alamak, peliknya tak tahu. Tak tahu nak balas WhatsApp, tak tahu nak tekan ni, tak tahu nak reply, tak tahu nak record. Dia macam, kau duduk zaman bila weh? Kita bukan zaman purba. Kita bukan zaman atuk nenek kita. Ni dah zaman teknologi. Hence, you still need to know how to use the gadget, but use it mindfully. So, nak guna story time pun kena guna dengan mindful lah. Maksudnya bukannya guna tanpa fikir, tak payah bagi dia buku langsung. Tak. Bagilah buku fizikal. Ni dekat Aras Mega pun banyak buku kan. Ada banyak buku kat sini, bagi buku. Dan kalau dah terpaksa dalam keadaan yang tertentu, hence itulah munculnya story time untuk you bagi. Dalam kondisi tengah sibuk sangat, tak boleh nak entertain, bagi ni semua dah tak kena, then you boleh bagi story time. Betul. Ramai yang datang tanya story time ni apa. Sebab ramai yang ingatkan kita buat audiobook. Macam yang ada kat pasaran lah kan. Tapi kita sebenarnya kita tak nak lagi audiobook tu sebab dah banyak dah dekat pasaran, dan YouTube tu sendiri pun a form of audiobook. Kita ada nak share juga, boleh Google juga. You boleh dekat YouTube tu ada audiobook. channel yang boleh dapat, tak payah subscribe ke apa kan, masih boleh dapat lagi. So kenapa kita namakan app kita Storytime adalah kanak-kanak bila main secara naturalnya dia akan bercerita.
dia akan berimajinasi. Dia akan masa tu jadi polis, ada yang jadi chef, ada yang jadi doktor. Betul? So dia punya imajinasi tu akan berlega. Dia even nampak macam main kat rumah, limitless. Nampak macam main kat rumah, tapi dia mungkin tengah bawa jet pejuang. Satu rumah, pusing sana, pusing sini. Dia ada cerita di sebalik apa aktiviti dia buat. Aktiviti yang dia buat. Dan sebabkan itu kita design story time ini untuk ada momen-momen tu juga. Sebab tu aktiviti kita open-ended, dia play based. So tak ada instruction. Kita minimalkan visual dan audio input tu supaya budak-budak boleh berimajinasi. Kita tak ada letak macam bright colour, bunyi kuat, pace yang laju dalam satu masa. Benda tu tak ada. Even kalau satu-satu masa pun tak ada yang bright colour sangat-sangat tu. Kalau ada mungkin percentage dia sangat kurang. Yang lain tu very pastel, very muted. Lepas tu kalau ada bunyi pun very minimal. Kalau ada movement pun very slow pace. So sebab saya suka sepanjang kita kat pesta buku ni ada nenek. Dia pangkat nenek lah, dia ada cucu. Dia datang tak bawa cucu pun. Dia ni datang nak install sebab dia kata cucu dia selalu main handphone dia. Saya suka dia punya mindset tu. Dia kata sebab cucu saya selalu main handphone saya nak install story time. Lepas ni kalau dia main, saya nak bagi dia main story time. Daripada dia tengok benda merapu-rapu lain tu. Saya macam amazed lah sebab masa dia datang tengok tu. Biasa kita akan macam, ya adik nak try story time. Yang bawa anak umur 3 hingga 12 boleh try story time dekat sebelah kiri saya. Kita akan cakap macam tu kan. Tapi ni bila datang adult je without the kids, saya pun macam skeptical lah macam nak macam mana ni kan. Tapi tak apalah, kita approach je lah. Kita pun tak apa puan, boleh tengok tak bawa anak muka ke tak bawa garang. siapa. Very macam nak tengok. Apa ni. So bila kita explain, dia terus macam bagus ni. Lepas tu dia suka sebab tak pakai internet. Kat kampung tak ada internet ni. Kalau selalu main bila YouTube hang, anak mengamuk. Tapi cucu mengamuk. So bila dia tahu story time ni tak pakai internet, boleh main secara offline, dia lagi suka, dia terus download. So saya sangat sukalah mindset yang ada pada seorang nenek tu yang datang PWTC. So saya kira nenek tu mungkin ada juga dalam ni yang ada siapa-siapa yang ada ciri-ciri seperti nenek itu, yang risau nak main benda lain, nak cari option lain. Kalau kata you tak ada anak pun, you ada anak murid, ada anak saudara, you nak install dalam phone you pun boleh. And yang penting dia pun unlimited user for now. Kalau ada satu apps ni, you dah boleh log in juga kalau you ada phone lain juga. So sangat mudah lah. So jangan risau, kita punya aktiviti sekarang ada 6, tapi kita insyaAllah kita akan tambah by time. So tak rugi. Kalau kata 6 sekarang ni pun mungkin jatuh RM110. Itu pun lifetime, dah tak perlu nak susah-susah nak fikir lagi. So promosi tu hanya ada untuk hari ni sahaja. Hari ni hari terakhir. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Daripada saya rasa dari segi parenting ni kita kena tengok balik. Kita kena ingat juga yang anak tu juga manusia, ada perasaan. Betul. Dia ada rasa marah, rasa sedih, rasa gembira. Dan kita kena raikanlah perasaan itu supaya dia membesar menjadi seorang dewasa yang saya nak cakap apa seorang dewasa yang matang emosi dia lah. Betul. So insyaAllah saya yakin tu je. Apa-apa pun tengok balik family kita macam mana, family sendiri macam mana. Kalau yang masih belum berkeluarga, fikir-fikirkan. Jangan kata dah ada anak baru nak fikir. Betul. Salahkan konsep tu. Betul. Saya pernah, kita kan ada doa Rabbana hab lana min azwajina tu kan. Saya pernah baca lah. Lepas tu ada kawan, engkau belum ada anak, kenapa nak baca? Lepas tu kita cakap, sebelum ada lah kita doa supaya kita dapat Qurrata ayun tu kan, kita dapat benda tu. Penyejuk mata, penyejuk mata. So kalau kata belum kahwin, lagi kena fikir, lagi boleh bertindak untuk preparation diri sendiri. You nak equip diri you dengan apa? You nak settle down diri you dulu, so that bila you dah berkeluarga, you dah emotionally stable. Betul. You ada awareness tu. Instead of you terus tak ada, nak tu dia lagi take cost. Betul. Makan banyak benda. So jangan takut dengan perkataan parenting ni ke apa. Boleh mula fikirkan, boleh bincangkan. Be prepared yourself. Kalau belum, lebih baik. Kalau dah ada,
bukannya tersalah langkah, tapi boleh perbaiki. Benda tu still ada peluang dan masa. Selagi anak tu membesar, selagi tu anda masih berpeluang untuk baiki. Betul. Kalau anak tu dah tak ada, dah mak ke tak ada, dan itu lain cerita lah. Tapi selagi mana adanya peluang dan masa tu, perbaikilah mana yang kita boleh perbaiki. Jangan terlalu optimis nak buat semua benda in one time. Be practical. Tengok balik pada kondisi sekeliling. Jangan kita je nak buat, pasangan kita tak nak buat. Susah juga. So it is a teamwork. So kena sama-sama. Alright? So itu je dari saya. So insyaAllah kalau ada apa-apa soalan, para pengunjung nak tanya lepas ni ke sepanjang ada dekat sini. So insyaAllah kami semua ada sampai pukul 10 malam. Kalau yang tengah tengok live ke, tengah tengok recording kita, ada yang nak tanya, boleh reach kami dekat IG Jom Storytime. Search je Jom Storytime. So boleh DM ataupun nak tanya pasal psikologi ke apa, boleh reach saya punya TikTok, boleh reach saya punya IG. Nama yang sama _Puteri Azhar. Right? Okey, itu sahaja dari kami. So itu saja dari kami. Terima kasih semua yang mendengar. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.